bila kerajaan bagi 100 tu, yang 100 orang kata, alah, kenapa bagi 100? Satu. Sikit sangat. Yang kedua, orang kata, kenapa bagi saya pula? Saya tak perlu. Bagilah orang yang memerlukan. Oh my God! Wow! Tapi kadang-kadang orang ni tak faham. Ada sombong ya? Ada. Tapi dia pakai. Sombong cakap, sombong. Tapi utilization of that one-off is 93%. Maknanya 93% yang dapat tu pakai. Wah. Walaupun dia tinggi. Orang kata sombong. Ya. Saya tak perlu. Dia pakai juga. Senyap dia pakai. Pakai. Siapa tak nak duit orang kata. Ya. Tu belakang dia senyum lah. Depan dia action dia kata. Ya. Okay. Kerajaan dah naik daripada 5 bilion sampai 8 bilion. Itu lagi satu. Ya. Lepas tu bulan Februari pula. 9 ke 8 bulan saya dengar. Ya. Ada one off lagi. Saya pun dapat 100. Datuk dapat 100. Saya pun dapat. Tapi I think the more important part. Ya. Yang that 5 billion tu, utilization is 98%. Maknanya semua orang yang dapat, pakai. Semua pakai. Yang 2% tu is orang kata boleh ada rounding error lah. Because you know what? Kadang-kadang ni, mereka dapat, tapi mereka tak tahu. Ya. Dia tak tahu. Tak sampai. Tak sampai. Dia pasal, orang kadang-kadang ni kan, duit masuk ke IC macam mana tak betul. nampak pun duit. Ya. Ada orang tak faham. Yang baru ni yang one off ni pun bila kerajaan masuk 100, orang ada lawyer kita duk pergi kat gym, kata kerajaan bagi 100. Dia kata betul lah. Kata masuk kat IC lawyer dia cakap tau. Lawyer cakap masuk ke IC. Masuk IC. Mana dia masuk? Dia tak nampak ya. Pasal dia tak tahu. Yeah. Dia tahu pakai credit card. Credit card, ATM machine, ATM saya card. kata e-wallet tu lah. Ada lah. Tapi IC ni pun e-wallet. Yeah. Dia orang pakai e-wallet. Bukan tak pakai. Tapi dia sometimes cannot connect it. So I'm sure ada orang-orang yang dapat. Tapi dia tak tahu, tak faham. Nak tanya pun malu kadang-kadang. Banyak sangat duit. Betul. Dia tak faham. Okay. So rounding error. Tapi kita ramai yang pakai. 98%. Ramai yang pakai. Dan lagi satu. Kalau kita nak tahu the effectiveness of this. Hari ni keluar duit, esok Maidin punya perniagaan naik 2 kali. Oh, ini kesan langsung. Kesan langsung. Maksudnya berlaku. Immediate. Apa dia menunjukkan? Bukannya one off tau. One off kesan dia lain. Ya. Yang bulan-bulan yang dia kerajaan bagi tu, hari ni dia bagi, esok sales naik. So, bila kita tengok ni kan, kerajaan announce 6 hari bulan semua orang dapat duit sara. Yang bulanan tu contohnya. Baik kita tambah sayur dengan ayam dan ikan kat kedai. Memang akan habis. Apa dia menunjukkan? Menunjukkan mereka tu perlu. Macam yang Datuk dapat, saya dapat 100 tu, dapat. Nantilah. Senanglah. Nantilah. 3-4 bulan, 5 bulan, barulah nantilah nak pakai. Ada yang bulan November pergi pakai. Tahun baru nak pakai. Jadi banyak tu. Jadi dia urgency of not there. Because dia tak berapa perlu tapi dia pakai. Betul. Yang lain yang bulanan tu very effective. So when dia dah 5 dengan 8 tu, I think that economic impact is very very strong. Tu ramai yang pergi kat Maidin, beratur, beli barang. So kita nampak mereka betul-betul memerlukan. Memerlukan lah maksudnya Betul-betul memerlukan. And it makes the difference to them.